Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Ustaz Azrul Ismail, UAI, di dalam podcast Santai Kopi bersama Mawib. Dan pada hari ini kita membawa satu tetamu yang akan menjelaskan kepada kita tentang skuad jejak asnaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan orang yang paling layak untuk menjelaskan perkara tersebut, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Ishaq untuk memperkenalkan diri. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Macam mana datang ke studio kita ni? Okey. Okey, Alhamdulillah. Boleh Ustaz beri pengenalan pada diri Ustaz dan berapa lama sudah Ustaz bersama dengan skuad jejak asnaf? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Azrul. Saya Muhammad Ishaq Zulkifli, penyelaras skuad jejak asnaf Pazar Cawangan Ibu Pejabat. Bila skuad jejak asnaf ni turun padang, sudah pastinya kami tidak boleh bergerak sendiri tanpa kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan. Sebagai contoh, kami juga menjalinkan kerjasama yang baik dengan persatuan penduduk. Okey. Persatuan komuniti. Sebab apa? Kadang-kadang yang lebih mengenali penduduk ataupun komuniti tersebut adalah mereka. Jadi kadang-kadang mungkin bila kita terima satu-satu aduan, dan aduan-aduan tersebut sukar untuk dikesan, of course lah persatuan penduduk yang akan datang membantu. Kami juga turut menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi pemberi bantuan lain. Sebagai contoh, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tu dengan ICU, DPM dan sebagainya lah. Perkeso dan sebagainya. Perkeso juga ya, membantu. Perkeso pun ramai juga. Sebab ada juga di kalangan keluarga-keluarga yang kami ziarah yang mana terlantar sakit, apabila kita kesan, sebelum ni dia bekerja. Bila kita tengok dia bekerja, bila kita hubungi dengan pihak Perkeso, rupanya ketua keluarga tersebut layak untuk terima pencen ilat. Dan sebagainya. Jadi of course lah, penglibatan daripada persatuan penduduk, komuniti, agensi-agensi pemberi bantuan lain, dan turut tidak dilupai badan bukan kerajaan, NGO di luar sana. Of course, benda-benda perkara-perkara ni akan lebih mempercepatkan proses bantuan tu disalurkan. Maksudnya banyaklah komuniti ataupun individu-individu yang boleh membantu dari segi menyalurkan maklumat. Betul. Cuma individu ni mungkin dia ada kekangan Ustaz. Dia nak bagi tahu, dia mungkin ada kerja lain. Cara mudah untuk dia salurkan, sebab kadang-kadang dia teringin sebenarnya nak bantu Ustaz. Saya pun kadang-kadang teringin, tapi kita bukan duduk dalam skuad jejak asnaf. Jadi kita nak salurkan tu macam mana? Nak telefon kadang-kadang mungkin susah dan sebagainya. Ada tak cara mudah untuk masyarakat luar sana dia juga nak turut terlibat bersama skuad jejak asnaf? Okey. Mawib mengambil inisiatif atas keprihatinan masyarakat di luar sana untuk turut menyalurkan maklumat. Mawib mewujudkan satu aplikasi. Yang mana aplikasi itu boleh dimuat turun di telefon bimbit masing-masing. Yang namanya aplikasi tersebut Mobile Jejak Asnaf. So yang mana fungsi aplikasi ini, setiap orang di luar sana boleh berkongsi dan menyalurkan maklumat sekiranya terdapat keluarga ataupun kenalan, jiran tetangga, sahabat handai yang memerlukan bantuan yang untuk diberi perhatian oleh Mawib. Jadi aplikasi tersebut kita dah bangunkan, dan untuk makluman semua sekarang, Mawib dalam proses membangunkan Mobile Jejak Asnaf Moja 2.0. Jadi yang mana fungsi aplikasi tersebut, setiap orang daripada di luar sana boleh salurkan maklumat, dan yang kelebihan aplikasi tersebut, kalau katalah ada juga di masyarakat di luar sana bila terjumpa
mereka yang memerlukan mungkin susah nak mendekati sebab tak ramai yang ada keberanian yang boleh mendekati golongan-golongan ni. Jadi kalau katalah sebagai contoh, kita berjalan di kota raya, tiba-tiba kita nampak ada satu keluarga yang sedang bergelandangan ataupun yang sedang minta sedekah ke di tepi jalan. So pengadu ni boleh ambil gambar dan boleh masukkan gambar tersebut dalam aplikasi tersebut. Moja tadi tu. Yes. Yang kedua, pengadu tersebut juga boleh letakkan pin lokasi. Yang mana nanti bila skuad jejak asnaf bila turun ke padang akan terus pergi ke lokasi yang telah dipinkan. Jadi tiada alasan lagi lah untuk mereka di luar sana untuk menyalurkan maklumat. Itu kaedah yang pertama. Melalui aplikasi Moja. Yang kedua, kami juga ada wujudkan 2 talian. Talian jejak asnaf. Yang mana talian ini boleh dihubungi 24 jam, 7 hari seminggu dan 12 bulan setahun. Dua kaedah ni kita memang kami memang wujudkan untuk masyarakat di luar sana menyampaikan maklumat untuk mereka di luar sana yang memerlukan bantuan zakat. Okey Ustaz, kita sebut tadi berkaitan dengan asnaf yang kita turun ke rumah dan sebagainya memberi bantuan. Kalaulah dari segi kes-kes kecemasan juga, adakah skuad jejak asnaf ini turun untuk memberi bantuan kepada golongan ini? Ya, kalau ikut seperti mana yang kami kongsikan sebentar tadi, pasukan kami ini standby ataupun dalam keadaan siap sedia dalam tempoh 24 jam. Okey. Jadi sekiranya berlaku hal-hal kecemasan, sebagai contoh berlakunya satu kebakaran. Yang mana kebakaran ni seperti mana yang kita sedia maklum perlu diambil perhatian dan diambil tindakan segera. Kadang-kadang ada keluarga yang terlibat dengan musibah kebakaran tersebut tinggal sehelai sepinggang. Jadi macam mana kalau kata kita nak menyantuni mereka ni, takkan kok kita nak tunggu hari bekerja kalau katalah kejadian tersebut berlaku di hujung minggu. Jadi pasukan kami akan ambil tindakan dalam tempoh 24 jam, yang mana pertamanya kami akan bagi kit jejak dan juga kit musibah sebagai bantuan awal lah, sebelum kami susuli dengan bantuan-bantuan lain. Lagi satu, kami juga ada jalinkan kerjasama dengan pihak lain. Contohlah kalau kata keluarga tersebut diuji dengan musibah kebakaran dan kalau kata rumahnya tu memang total loss, musnah keseluruhannya. Dalam tempoh terdekat ni mustahil lah untuk dibaik pulih rumah yang baru. So Mawib akan cuba bantu juga untuk tempatkan mereka di kediaman sementara yang mana deposit dan sewa bulanan tu akan dibiayai oleh Mawib. Masya Allah Ustaz, tabik spring lah Ustaz. Macam Angkatan Pertahanan Awam pula, ataupun kita jaga semua. Betul. Bila berlaku musibah kita turun, kalau tak ada musibah kita ada aduan kita turun. Betul. Jadi ini saya kira satu perkara yang perlu masyarakat buka mata untuk mereka melihat usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Mawib itu sendiri. Satu lagi Ustaz, saya nak merujuk kepada kadang-kadang tanggapan masyarakat yang mengatakan asnaf ni kadang-kadang mereka saja ada sikap malas dan sebagainya, nak minta bantuan pun nak kena orang tolong. Skeptikal macam tu, Ustaz setuju ataupun dari segi pengalaman Ustaz sebenarnya macam mana? Okey, memang tidak dinafikan mereka yang di luar sana kadang-kadang ada yang betul-betul susah, ataupun ada juga yang buat susah. Buat susah Ya, betul. Jadi kalau ikut fungsi sebenar skuad jejak asnaf, kami akan menyediakan perkhidmatan dari pintu ke pintu. Jadi keutamaan kami untuk menguruskan adalah kes-kes yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, ada juga kami terima laporan yang mana bila kami turun padang, bila kami temui keluarga tersebut, ketua keluarganya sihat, muda dan sebagainya.
Jadi tak perlu pun perkhidmatan kami dari pintu ke pintu. Kalau ikutnya ketua keluarga tersebut boleh je hadir mana-mana cawangan yang berdekatan untuk buat urusan. Sebab tu kami di skuad Jejak Asnaf mengutamakan kes-kes yang khas lah. Sebagai contoh, ada kes-kes pesakit yang terlantar, ataupun ada pasangan warga emas yang tak ada kemampuan dari segi pengangkutan, dari segi tenaga untuk nak hadir ke pejabat, ataupun mungkin ada di luar sana ibu-ibu yang kehilangan tempat bergantung dan mempunyai anak yang ramai yang tak boleh nak bergerak ke mana-mana sahaja. Jadi untuk kes-kes yang berikut, insya-Allah skuad Jejak Asnaf akan datang turun padang menyantuni mereka di rumah. Okey. Dari segi bila kita dah turun, kita dah mungkin uruskan borang mereka dan mereka pun dapat bantuan selepas daripada kita dah proses borang tersebut. Golongan yang kita dah turun Jejak Asnaf ni, adakah yang membuat pemantauannya di peringkat Jejak Asnaf sendiri ataupun sudah habis tanggungjawab Jejak Asnaf? Okey. Kebiasaannya apabila satu-satu keluarga yang disantuni oleh skuad Jejak Asnaf Mawib menerima bantuan daripada Mawib. So tempoh Mawib bantu adalah selama 12 bulan. Tempoh Mawib bantu bila dia layak sebagai Asnaf lah. Ya, betul. So bukan maksud kata tahun yang berikutnya dia tak boleh diteruskan bantuan tersebut dan dia perlu buat penyambungan. Kadang-kadang di apa yang berlaku di Mawib, skuad Jejak Asnaf sendiri yang akan jadi reminder kepada asnaf-asnaf ni. Yang mana apabila bantuan tersebut hampir tamat, kami akan hubungi keluarga-keluarga yang berkenaan untuk hadir ke pejabat sekiranya mereka mampu. Sekiranya mereka tidak mampu untuk hadir ke pejabat, kami sendiri yang akan datang ke rumah sekali lagi untuk buat penyambungan. Ditatang bagai minyak yang penuh, Ustaz. Ya, betul. Allahu Akbar. Jadi apabila kami buat reminder, so daripada semasa ke semasa kami akan mengikuti perkembangan asnaf ni. Sama ada mungkin sebelum ni ketua keluarganya sihat. Mungkin tahun yang kedua ketua keluarganya diuji dengan sakit. Mungkin ada bantuan-bantuan baru yang tambahan boleh dicadangkan. Sebab ramai di luar sana beranggapan satu keluarga hanya layak untuk terima satu bantuan. Hakikatnya sekiranya lah keluarga tersebut memerlukan apa sahaja bantuan, Mawib akan bagi perhatian. Kalau boleh kami kongsikan, ada satu keluarga yang kami bantu bantuan kewangan bulanan, bantuan sewa rumah. Lepas tu ada pasangannya diuji dengan sakit buah pinggang yang perlu kepada rawatan dialisis. Sakit 3 dah. Dialisis. Lepas tu adalah anak-anak yang bersekolah, kita bantu dari segi bantuan persekolahan. 4, lepas tu katalah si suami itu punca pendapatannya adalah berniaga. Kami bantu bantuan perniagaan. 5 bantuan untuk satu keluarga. Ya, satu bantuan. So dalam satu keluarga tu tak ada limitasi yang mana boleh terima satu bantuan sahaja. Jadi apabila kami santun satu-satu keluarga, kami akan cuba ikuti perkembangannya dari semasa ke semasa. Okey, yang terakhir Ustaz, apa harapan Ustaz ataupun mungkin di sana ada perancangan Jejak Asnaf ni di peringkat bagi dia lebih dapat memberikan khidmat yang terbaik kepada asnaf? Ada tak perancangan-perancangan yang Ustaz rasakan perlu dilaksanakan oleh skuad Jejak Asnaf? Alhamdulillah, dari tahun ke tahun skuad Jejak Asnaf melakukan pelbagai penambahbaikan lah. Sebagai contoh yang kami sebut sebentar tadi, daripada satu pasukan, sekarang ni kita dah ada beberapa pasukan mengikut cawangan. Dan untuk makluman semua juga, setiap cawangan kita ada wujudkan talian hotline. Yang mana setiap penduduk masyarakat ahli karya tersebut boleh menghubungi hotline yang telah disediakan. Dan hotline ni dijaga ataupun diuruskan oleh skuad Jejak Asnaf sendiri di cawangan tersebut. Skuad yang pegang handphone tu? Ya, betul. Lepas tu yang kedua, setiap bulan skuad Jejak Asnaf ni akan menjalankan walkabout lah. Kita akan turun ke lapangan, berjumpa dengan persatuan
dengan wakil rakyat, dengan komuniti untuk kita hebahkan dan kita war-warkan kewujudan skuad jejak asnaf. Okey. Sekiranya terdapat keluarga di luar sana yang memerlukan perhatian, dekat mana mereka nak rujuk? Dengan siapa dia orang nak hubungi? Jadi perkara-perkara ni akan diteruskan dan kami yakin akan berlaku lagi penambahbaikan akan datang untuk memudahkan asnaf di luar sana daripada tercicir untuk terima bantuan. Alhamdulillah. Jadi akhirnya kami berharap mungkin kehadiran kami di skuad jejak asnaf ni tidak boleh mereka yang sakit mungkin tak dapat disembuhkan. Mereka yang mempunyai masalah mungkin tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Ataupun mungkin perut mereka tidak boleh dikenyangkan sepanjang waktu, tapi sekurang-kurangnya dengan kehadiran skuad jejak asnaf bertemu dengan keluarga-keluarga ni, mereka akan merasakan diri mereka masih lagi ada yang ambil perhatian dan Masih ada yang sayang. yes, dan Ustaz. masih ada yang sayang. Ya, Alhamdulillah. Saya kira satu squad, satu pekerjaan, satu tanggungjawab yang begitu mulia sekali dan sebenarnya dia adalah dekat kepada apa yang dianjurkan oleh agama kita supaya kita mencintai dan mengasihi orang-orang yang miskin. Tahniah sekali lagi Ustaz. Semoga skuad jejak asnaf Mawib terus berkembang maju dan terus dikurniakan kesihatan untuk Amin. terus membela asnaf-asnaf kita di wilayah persekutuan. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustaz Ishak di atas perkongsian berkaitan dengan jejak asnaf dan kita akan bertemu lagi dalam podcast Santai Kopi Mawib dan untuk itu biarlah sama-sama kita tangguhkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.